Salam terakhir dan salam pada Pro. Bosyam ini hari bersama tim dapat menyiapkan satu lagi kenderaan, iaitu daripada Ford Ranger T7 pergi ke Raptor Bronco. So anda boleh tengok Raptor Bronco tu apa, iaitu lampu bulat depan. So nampak dia all version tapi dia premium. Okay, right? So macam biasalah, daripada Ford Ranger T6 sampai ke New Gen, Bosyam boleh convert Raptor ni. Tapi kereta ni asal dia T7. Dia tukar bonnet depan, lampu depan, grill, bumper depan. Dia punya fender dia macam ni, Raptor Bronco. Lepas tu dia ada fender dia yang ni, fender dia depan ni. Lepas tu dia masuk, cerita pasal body kit lah, dia masuk wide body belakang. Lepas tu dia masuk bonnet belakang cover dengan lampu belakang. So siaplah Raptor Bronco ni. So kalau dia nak jadikan lebih lagi mantap, dia masuk lift up daripada Pro 60X, daripada rack spring double X-over. Memang henjutan dia memang tak rasa lah. So lift up ni kita buat dalam 4 inci. Rim kita pakai 20-12 JJ daripada Hard Rock. Tayar kita pakai saiz 35. So dia pasang side step daripada Shadow, anda boleh tengok, daripada Hammer. Lepas tu dia pasang side mirror, dia pasang roof lamp, roof rack. Lepas tu dia pasang visor 6 inci. Dah pasang door handle in sikit, cat color orange, door panel besar. Lepas tu dia pasang EDA overland, kemah atas tu. Dia pakai leather rack daripada Armir. Roller shutter manual daripada Armir. Lepas tu dia pasang bumper belakang daripada Nova Style Hammer. Lepas tu dia masuk exhaust double 2. Lepas tu dia pasang EDA awning tepi. So dia bahagian dalam pun dia buat juga. Okay, bahagian dalam ni dia buat daripada kain napal Alcantara. Tengok dia punya hitam ni Alcantara, yang oren ni napal. Dia punya konsep dia hitam oren. Tengok dalam. Dia punya bumbung pun kita balut juga, steering semua. Yang paling penting yang ni, forged carbon. Dekat radio, radio pun buat, semua buat lah interior dalam ni. Yang paling penting apabila sport rim dah besar, dah lift up 4 inci, dia buat performance, iaitu Remax Stage 2 dan pedal response Alpha Tech. So apabila dah pasuk tu, dapat pemanduan yang stabil. So kita tengok bahagian depan lagi, repeat. Yang paling penting ni, dia satu lagi, bahagian dalam ni warna grey, betul tak? Bukan warna grey, dia warna kelabu. Kita cat dia colour hitam supaya dia nampak lebih smart dan premium, betul? So kita cerita bahagian depan pula. Apabila dah buat remap, kenalah pasang exhaust. Exhaust dah pasang, dia masuk intercooler flag dalam, nampak tebal. Dan cover enjin daripada Hammer. So color dia, asal dia color lain. So kita buat color hitam dengan color hitam Raptor. So pada korang kat luar sana nak buat projek car, nampak kereta macam ni, boleh datang ke HQ Sambudi Kit untuk mendapatkan terangan lebih lanjut lagi, ataupun tekan beg biru di bawah. Kalau kereta korang nak insert, nak aura, apa lagi, datang. Kalau korang ada idea, share dengan Bosyam. Kalau tak ada idea, Bosyam boleh bagi idea. Yang penting sabar. Sebab kita banyak slot tengah masuk, kena sabar. Itu sahaja. Sabar itu separuh pada iman. Okay, right. Pancarkan aura bersama Sambudi Kit.